Ramai sangat pemilik rumah bila call saya, soalan pertama yang keluar ialah, rumah saya masih laku ke? Ada demand lagi ke? Jadi hari ni sambil saya inspection unit ni, saya nak jawab terus soalan yang owner selalu risau ni, supaya korang boleh nilai rumah sendiri dengan lebih jelas. Sebenarnya rasa takut rumah tak laku tu normal. Lagi-lagi kalau rumah tu flat lama, kos rendah atau kawasan padat. Owner selalu fikir, rumah aku kecil, buyer nak ke? Bangunan dah lama, harga masih naik ke? Ada banyak sangat pilihan area ni, siapa nak beli rumah aku? Semua tu concern biasa dan bukan tanda rumah tu tak laku. Walaupun rumah lama, ada 3 benda yang buyer sentiasa cari. Pertama, lokasi. Kalau dekat LRT, sekolah, mall, highway, confirm ada buyer. Contoh macam unit ni dekat Ion, Roshamat, LRT Setiawangsa, memang buyer tak putus. Kedua, harga masuk akal. Buyer tak demand rumah baru, buyer nak rumah yang harga dia logik dengan gaji sekarang. Kalau rumah bawah 250 dekat KL, memang sentiasa ada demand. Ketiga, komuniti yang matang. Area yang orang dah biasa duduk, penuh kemudahan dan kawasan selamat, ini yang buyer paling cari. Rumah lama tapi kawasan hidup, itu lebih laku dari rumah baru tapi sunyi. Masa saya inspection unit macam ni, benda pertama saya tengok ialah condition. Dinding retak ke tak, bila air ada leaking ke, wiring dan pipe okey ke, keadaan unit keseluruhan. Sebab buyer bukan risau rumah lama, buyer cuma risau kerja-kerja besar. Kalau rumah cuma perlukan repaint atau touch-up kecil, itu bukan masalah. Saya selalu beritahu owner, rumah yang jaga baik walaupun kecil memang cepat jalan. Sepanjang saya urus unit macam ni, buyer datang dari pelbagai latar belakang. First home buyer, pasangan muda, pekerja kerajaan, expert bajet rendah, penyewa RT komuter. Dan jujur saya cakap, unit macam ni jarang kosong lama. Kadang-kadang sebelum saya sempat upload pun ada buyer dah lock viewing. Tapi saya tak nak cakap semua rumah confirm laku. Rumah susah jalan bila harga terlalu tinggi dari market. Condition teruk tapi owner tak nak repair kecil. Gambar marketing tak cantik. Yang bila akses rumah susah, contoh jauh dari public, transport. Tapi bila benda asas ni align, rumah laju. Jadi jawapan jujur untuk soalan rumah aku masih laku ke? Ya. Rumah sentiasa laku kalau kita letakkan harga betul dan kita tahu kelebihan rumah tu. Tak kisah rumah lama atau kecil, buyer akan datang kalau lokasinya hidup dan harga masuk akal. Kalau korang pemilik rumah dan nak tahu demand sebenar kawasan rumah korang, boleh WhatsApp saya. Saya bantu cek market, tengok condition dan bagi strategi jual yang paling realistik untuk korang.